Kalau kat atas ni korang tengok dia punya kamera satu je kan. Sekarang ni aku beli satu lagi. Yang ni design yang baru. Dia ada dua kamera guys. Ok, ni dia punya kamera guys. Dia punya yang bawah ni akan berpusing 360. Jadi bila ada pergerakan tu, dia akan follow. Yang ni atas ni dia akan stay lah. Korang akan dapat dua dia punya footage lah. Dia bagi satu dia punya adapter power ni. CCTV ni menggunakan wifi lah. Jadi bila korang ada kat luar kawasan tu, korang boleh tengok footage yang ada dekat kawasan rumah korang tu. Dekat dia punya manual ni ada dia punya QR ni kan. Korang perlu scan untuk korang download dia punya application lah. Ok, kita dah install, kita tekan open. First kali korang kena register dulu lah. Ok, dekat sini dia ada QR kan. Korang kena halakan dia punya ni CCTV dekat dia punya QR. Ok, dia dah receive. Kita tunggu sekejap lagi dia akan masuk lah. Ok, edit successfully. Korang namakan lah, letak lah dekat garage lah contoh kan. Garage. Ok, nampak ada footage atas dengan bawah lah. Jadi nanti bila korang letak kat korang punya garage kan, garage rumah tu, yang atas ni akan stay, yang bawah ni ada pergerakan lah. Korang boleh detect. Korang nak adjust dia punya voice setting boleh. Bila korang onkan intelligent tracking ni, ada pergerakan ke apa-apa ke, dia akan ikut lah. Kat bawah ni dia ada satu button ni untuk korang nak ambil gambar boleh, nak record secara live boleh, korang nak bercakap pun boleh. Kalau korang bercakap, korang tekan hold je. Bila ada abang pasal datang ke, anak-anak main kat luar kan, kita boleh menggunakan voice ni. Sebab apa? CCTV ni dia ada speaker guys. Memang terbaik lah. Dia punya view pun HD, malam pun ada night mode, harga murah, korang boleh tekan link. Wah,